JDT kalah bukan sebab kita tak bagus, tapi JDT kalah sebab mereka cemerlang malam semalam. Kita bolos sebab kesilapan individu pada masa kedua. Pasukan JDT di masa pertama adalah tim yang lebih baik, lebih tersusun dan lebih mengancam. Malah Arif Aiman juga berjaya disenyapkan oleh bek kiri Thailand selain kecemerlangan Neil Etheridge yang berjaya menggagalkan 3 percubaan yang confirm gol. Kalau bukan Neil yang menjaga gawang, faktor nasib juga memainkan peranan apabila 2 percubaan dari Figueiredo dan Ekets hanya mampu singgah di tiang dan palang ketika Neil sudah tertuas. Jika bukan kerana kecemerlangan Neil dan jika Irazabal tidak melakukan kesilapan, ceritanya mungkin berbeza. Statistik tidak menipu, overall kita adalah pasukan yang lebih baik pada malam ini. Namun kita tak bernasib baik dan tuah memihak kepada mereka. Walaupun JDT pasukan yang lebih baik semalam, tapi mereka lebih layak menang kerana kecemerlangan mereka dalam disiplin bertahan serta bijak mencuri peluang akibat daripada kesilapan yang dilakukan pemain JDT. Terimalah kenyataan, tahun ini adalah tahun sakit buat JDT. JDT sedang melalui proses transisi dan seperti kita tahu, permulaan transisi adalah perkara yang tidak digemari setiap penyokong dari setiap pasukan yang mengalaminya. Proses ini memakan masa dan pastinya proses ini adalah proses yang menyakitkan bagi setiap penyokong, apatah lagi pasukan.